Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Muhammad Farid bin Syarul Niza dari Kelas Paket 2. Jadi hari ini Sekolah Menengah Kebahasaan Bandar Tun Razak ada mengadakan perpaduan misi jimat air bersama pembobol pada tahun 2025. Jadi saya selaku wawancara SMK Bandar Tun Razak ingin menanyakan beberapa soalan kepada pelajar di SMK Bandar Tun Razak. Nama saya Muhammad Nafi pada kelas 4S. Jadi saya nak tanya kepada Nafi, apa pendapat Nafi tentang kadar pembaziran air pada tahun ini? Pendapat saya tentang kadar pembaziran air tahun ini dia meningkat secara drastik lah. Sebab masyarakat sekarang dia punya kesedaran tentang perkhidmatan air ni makin kurang, terutama sekali kepada generasi muda. Sebab diorang tak ambil berat pasal air ni. Okay, jadi ini pelajar kedua yang saya jumpa. Ini okay. Jadi saya nak tanya kepada Jenis, tips bagaimana mengurangkan pembaziran air? Antara langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan pembaziran air, yang pertama, tutup bilik air yang dekat. Yang kedua adalah dengan gunakan air dengan cermat ke mas pinggan, pakaian dan lain-lain. Yang ketiga adalah dengan kadar air hujan ni untuk menjadikan dia sebagai sumber sehingga untuk masuk kereta atau pakaian. Terima kasih. Okay. 1, 2, 3. Kami